Okay, kita guna minyak lebihan gorengkan tadi. Sekarang kita tumis bawang putih, halia, bawang Holland kita tumis hingga layu, kekuningan. Okay, sekarang dah layu macam ni. Kita masukkan 3 jenis kicap, kicap manis, kicap pedas, kicap pekat. Okey, kita kacau sebati. Lepas tu saya akan masukkan sedikit air asam, paste asam jawa ya. Okey. Ambil sedikit je. Paste asam jawa. Okey dah. Sekarang kita gaul sebati. Okey. Dan kita masukkan sedikit perasa. Masukkan sedikit gula putih. Kita kacau. Okey. Dah pekat sikit. Sekarang kita masukkan ikan. Ni saya guna ikan kembung. Dalam 5 ekor. Dan kita masukkan cili besar hijau dengan tomato. Sekarang kita gaul sebati. Kita sebatikan dia. Ni simple je, masak kicap ni memang simple yang resipi yang ni. Korang boleh buat. Kalau bosan makan ikan goreng saja, boleh buat yang ni.